Salam sejahtera. Immanuel Machuca, pemain warisan Harimau Malaya berstatus bintang yang berusia 25 tahun, memuat naik video baby pertama di status Instagram rasmi miliknya. Immanuel yang mendapat panggilan antarabangsa skuad Harimau Malaya meninggalkan isteri dan anak pertama yang baru lahir dan menempuh perjalanan hampir 30 jam bagi mewakili negara Malaysia tercinta. Pengorbanan dan keputusan beliau meninggalkan keluarga tercinta sangat mengharukan dan Immanuel mempunyai sifat patriotik yang tinggi dan beliau akan memberikan segala-galanya demi Malaysia tercinta. Sikap pengorbanan yang ditunjukkan oleh Immanuel Machuca ini sedikit sebanyak dapat menyuntik dan menaikkan semangat pemain Harimau Malaya yang lain bagi menghadapi perlawanan paling penting menentang Vietnam Selasa ini. Tabik kepada Immanuel Machuca dengan semangat dan pengorbanan beliau. Selamanya Harimau Malaya.